Alright, you bayangkan bila contohlah harga rumah, you bayangkan harga market let's say RM400,000. Tapi you boleh jual tak RM400,000? Mungkin boleh, mungkin tak. Bila you boleh jual harga rumah tu dekat RM400,000, bila ada pembeli dekat RM400,000, then yes, you boleh jual. Tapi let's say lah, pembeli ada dekat RM380,000. Kalau you nak jual sekarang, walaupun harga market RM400,000, you tetap kena jual RM380,000. Melainkan you sanggup tunggulah. Tadi kita cerita kalau you nak jual sekarang. Jadi konsep yang kita panggil apa benda ni, harga RM400,000 kena jual RM380,000. Inilah yang dinamakan sebagai spread cost. Okay? Cuma dalam saham, bestnya dalam saham ni, spread cost kita sangat-sangat kecil. Okay? So kalau rumah tadi kita ambil harga RM400,000, nak jual RM380,000. Nampak? Jauh tu. Berapa persen tu? Tapi dalam saham, kita ambil contohlah Nation Gate ni, kalau kita tengok harga market 158. Maksudnya RM1.58. Kalau kita ada, let's say lah, kita ambil harga ratus ribu kan. Contoh, 158,000 dalam nilai ringgit ratus ribu lah. Dan kalau kita nak jual, kita boleh jual sekarang. Boleh tak jual 158,000? Tak boleh. Okay, kita kena jual RM157,000. Kenapa? Sebab pembeli ada dekat 157 saja. Jadi konsep dia sangat mudah. You tengok dekat sini, nampak tak? Ada best buy pertama, ni kita panggil layer 1 lah. Okay, best buy L1, layer pertama, L2, L3, L4, L5. Maksudnya, pembeli paling offer harga mahal sekarang adalah dekat 157. Meaning, kalau kita nak jual, mestilah kita kena jual dekat orang yang nak beli. So, kalau kita nak jual sekarang, at this moment, faham ayat tu? At this moment, kita kena jual harga 1.57. Faham? Okay. Kenapa kita tak, walaupun harga market 158, kenapa tak boleh jual 158? Sebab pembeli tak ada dekat 158, best pembeli ataupun kita panggil sebagai best buyer dekat 1.57. Jadi kalau kita nak jual sekarang, kita kena jual dekat harga 157. Faham Okey.